Nama Danish Naufal bin Fadli, homeroom Al-Farabi. Assalamualaikum. Nama saya Marisa Adriana. Saya dari homeroom Al-Biruni. Saya Arif Fahmi bin Fairul Rizal dari homeroom Al-Biruni. Nama saya Muhammad Ali bin Muhammad Rizwan. Saya dari homeroom Al-Batani. Nama saya Nur Nabila Kaisara. Saya dari homeroom Al-Batani. Assalamualaikum. Nama saya Nur Safia Binti Ashraf. Saya dari homeroom Al-Farabi. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mikail. Saya daripada homeroom Al-Kindi. Assalamualaikum. Nama saya Putri Amanda Imani binti Muhammad Naim. Saya daripada homeroom Al-Biruni. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Najmi Alif bin Razali daripada homeroom Al-Kindi. Assalamualaikum. Nama saya Madinah. Saya daripada homeroom Al-Batani. Cita-cita nak jadi engineer. Cita-cita saya nak jadi doktor pediatri. Saya nak jadi engineer oil and gas. Cita-cita saya adalah untuk jadi seorang doktor pakar. Cita-cita saya nak jadi ahli forensik. Saya nak jadi doktor ONG. Cita saya jadi arkitek. Cita saya nak jadi environment engineer. Cita-cita saya nak jadi surgeon. Cita-cita saya nak jadi Air Force. Cara saya nak capai cita-cita saya dengan improve pelajaran yang saya lemah. Saya punya cara, insyaAllah saya akan dapatkan keputusan SPM yang terbaik 9 dan dapatkan scholarship UTP. Saya rasa saya kena study lagi banyak dalam sains. Universiti tu belum lagi lah. Untuk capai cita-cita tu saya kena rajin belajar. Salah satu saya rasa cara adalah untuk try pandai matematik dan istiqamah lah nak ukir-ukir. Sebab saya nak skor dalam SPM. Lepas tu mak saya kata better masuk asasi dulu. Lepas tu baru sambung. Cara untuk nak sampai cita-cita saya, kena study lebih lagi, jangan malas. UM. Saya rasa kalau saya nak jadi Air Force ni, saya kena tekering, kena kental, lepas tu kena prepare mental saya untuk merealisasikan cita-cita saya tu. Saya rasa kena masuk UPNM.